inkues Zara Khairina Mahathir, hari ke-28. Kes inkues kematian pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Khairina Mahathir terus menarik perhatian seluruh negara. Hari ini di Mahkamah Korona Kota Kinabalu, 2 lagi saksi kanak-kanak tampil memberi keterangan. Pendedahan mereka bukan sahaja menyayat hati, tetapi turut membongkar suasana sebenar di asrama sebelum tragedi berlaku. Segmen 1, Zara sudah lama jadi sasaran pelajar senior. Saksi ke-30 dalam inkues ini, yang merupakan kanak-kanak ke-21, tampil memberi keterangan secara in-camera di hadapan Hakim Korona Amir Shah Amir Hassan. Menurut Peguam Muhammad Syarul Nizam Muhammad Saleh, saksi itu adalah pelajar junior yang tinggal di blok sama dengan Zara Khairina. Beliau mengenali arwah Zara namun tidak terlalu rapat. Syarul Nizam: saksi tidak pasti sama ada Zara mempunyai konflik atau dibuli oleh mana-mana pelajar sekolah. Bagaimanapun, saksi mengesahkan bahawa memang wujud kumpulan pelajar senior yang sudah lama mengintai atau menyasarkan Zara. Menurut keterangan saksi, ada kabar angin bahawa pada malam 15 Julai lalu, Zara telah diumpan masuk ke sebuah bilik dom di mana dia dimarahi, dijerit dan dimaki oleh beberapa pelajar lain. Syarul Nizam: saksi menyatakan cerita itu turut dikaitkan dengan dakwaan kecurian barang milik pelajar lain sehingga beg dan loker Zara diselongkar. Saksi turut mendengar antara ayat yang digunakan semasa insiden itu adalah mencurikan, best kah mencuri. Saksi turut menyebut bahawa beberapa bulan sebelum kejadian, Zara pernah dipanggil masuk ke dorm lain oleh pelajar senior dan kedengaran dimarahi. Namun, apa yang berlaku di dalam bilik itu tidak dapat dipastikan. Dalam keterangannya, saksi juga mengaku pernah mengambil buku milik Zara dari dalam beg tanpa pengetahuan arwah atas arahan pelajar lain. Namun, saksi tidak mengingati siapa pelajar yang menyuruhnya berbuat demikian. Lebih menyedihkan, saksi turut mendedahkan bahawa Zara pernah meminta tolong apabila diganggu seorang pelajar senior lelaki. Saksi menyatakan bahawa Zara pernah berkata, "Weh, tolong bak aku kena kacau," yang merujuk kepada seorang pelajar senior lelaki. Saksi teringat satu kejadian di mana dia berjalan bersama Zara dan terserempak dengan pelajar lelaki itu. Pelajar tersebut memanggil, "Oi Zara, Zara, sini kau." Zara berkata, tolong aku." Saksi kemudian memberanikan diri untuk berkata, "Jangan mengetik-mengedik sama pelajar junior sebab kau sudah ada girlfriend." Segmen 2, situasi mencurigakan di tandas asrama. Saksi ke-31 pula, seorang pelajar dikenali sebagai kanak-kanak ke-22, turut memberi keterangan secara in-camera di hadapan Hakim Korona Amir Shah Amir Hassan. Saksi mengenali Allahyarham Zara Khairina tahun ini namun tidak rapat. Mereka pernah berbual seketika mengenai ganti solat dan menu makanan di Dewan Makan. Namun pada malam kejadian sekitar jam 2.30 hingga 2.35 pagi, saksi bangun lebih awal untuk mandi dan mengelakkan kesesakan. Saksi cuba membuka pintu tandas nombor 1 yang bertutup, namun pintu itu tertolak semula seolah-olah ada individu sedang duduk menyandar di belakang pintu tersebut seperti sedang mengurung diri kerana menghadapi masalah. Saksi memerhatikan individu itu memakai baju sukan berwarna sama dengan rumah sukannya tetapi tidak menyedari ia adalah Zara kerana tidak nampak wajahnya. Saksi tidak mendengar sebarang bunyi dari tandas itu dan memilih untuk masuk ke tandas lain. Menurut saksi, semasa sedang mandi, dia terdengar bunyi pintu tandas dibuka, seolah-olah ada seseorang keluar.
Selepas selesai mandi, saksi mendapati pintu tandas yang dimaksudkan telah terbuka dan tiada sesiapa di dalam. Sewaktu saksi kembali ke bilik, dia hanya terdengar bunyi tapak kaki di tangga berhampiran tandas tetapi tidak melihat sesiapa di sekeliling. Kemudian, saksi mengemas buku dan menyambung tidur sekitar jam 3 pagi. Saksi tidak mendengar apa-apa bunyi selepas itu. Saksi juga memaklumkan bahawa sebelum ini, dia pernah melihat pelajar tingkatan 1 diarahkan melakukan sesuatu oleh pelajar senior, namun dirinya jarang disuruh. Saksi jarang disuruh kerana lebih banyak menghabiskan masa di dalam bilik dan melakukan kerja sendiri. Segmen 3, penutup dan refleksi. Dua keterangan ini memperkukuh gambaran suasana sebenar yang dihadapi oleh Allahyarham Zara Khairina sebelum kematiannya. Dari gangguan berulang oleh pelajar senior hingga situasi misteri di tandas asrama, semuanya kini menjadi bahan siasatan korona untuk menentukan punca sebenar kematian pelajar berusia 13 tahun itu. Inkuest masih diteruskan dan rakyat Malaysia menantikan jawapan. Adakah ini sekadar kecelakaan atau ada yang lebih daripada itu? Saksi kata dia ada dengar cerita kabar angin bahawa pada malam 15 Julai 2025, Zara kena umpan masuk ke sebuah bilik dom di mana Zara kena marah, teriak dan dimaki oleh pelajar yang saksi tidak pasti siapa. Saksi kata cerita ini juga berkaitan dengan kes, kononnya ada kes curi barang orang sampai beg dan loker Zara diselongkar. Saksi ada dengar antara ayat yang digunakan oleh pelajar untuk jerit, marah dan maki Zara adalah mencurikan, beskah mencuri. Saksi juga mengaku dia pernah curi-curi ambil buku Zara dalam beg Zara dan membaca buku tersebut. Dia mengatakan dia melakukan perkara itu kerana disuruh oleh pelajar yang tinggal di bilik dom arwah. Namun dia tidak ingat siapa yang suruhnya buat perkara itu. Saksi juga kata Zara pernah mengadu dengan dia, "Weh, tolong ba aku kena kacau." Dan Zara merujuk kepada seorang pelajar senior lelaki. Terus ikuti perkembangan penuh inkuest Zara Khairina di saluran Aku Studio. Jika anda percaya pada keadilan dan mahu kes seperti ini tidak berulang, tekan butang subscribe, like dan kongsikan video ini agar lebih ramai peka terhadap isu keselamatan pelajar di sekolah berasrama.